Hari ni kita nak buat kek ni yang ada topping cantik ni. Nak tahu kek apa? Jom kita buat. Cara dia sangat-sangat mudah. Mula-mula pecahkan 2 biji telur. Kemudian kita campurkan susu. Kemudian kita masukkan minyak. Yang ni minyak jagung ya. Kemudian kita masukkan gula. Ni kontrol lah kalau tak nak manis. Lepas tu kita masukkan tepung. So tepung ni kita ayak sikit lah supaya dia tak ada yang berketul kan. Kemudian kita masukkan bikarbonat. Kemudian kita udik-udikan dia menggunakan sudi. Biar sampai dia jadi sebati. Okey, dah sebati macam ni. Dah boleh flow sikit macam ni, maksudnya dah ready lah. Kemudian bolehlah kita masukkan coklat chip. Ni letaklah sebanyak mana yang suka. Kan, sebab buat nak makan sendiri, jadi kita letaklah berapa banyak yang kita nak. Boleh letak juga cang-cang coklat tu yang boleh potong-potong juga kalau beli coklat bar lah. Lepas tu kita pun masukkan ke dalam piping bag. Sebab apa? Sebab senang sikit kita nak piping bag dalam cup nanti. Bila masukkan piping bag macam ni dah kejadian dia. Nanti kena potong kat bawah tu. Barulah kita boleh piping bag kan semua dalam cup. So kita piping masuk. Yang ni yang isi penuh sangat sebab nanti takut kek tu terkeluar. Bila dah bakar nanti dia akan terkeluar. Jadi isi dah lebih kurang macam ni. Ada ruang sikit kat atas tu untuk dia mengembang. Lepas tu isilah yang selebihnya ni. So dalam adunan ni boleh dapatlah banyak lah. Okay, penuh lah satu loyang ni kita punya cupcake ni. Lepas tu bolehlah kita letakkan topping dia. Kalau letak cranberry ke, ataupun nak letak apa-apa jenis topping juga, ataupun nak letak coklat juga pun boleh. Macam ni kita letak lagi. Dia topping ni nak bagi cantik kan. Lebih sedap nampak nanti bila dia masak. Dia kembang elok cantik nanti. So nak buat ni memang senang sangat lah. Lepas tu dah siap semua tu, bolehlah kita bakar. Dah pun siap dibakar. Ui, bau dia memang seberbak. Memang sangat-sangat wangi dan harum. So boleh tengoklah kejadian dia selepas kita letak topping tu semua. Dia punya rekahan-rekahan tu memang cantik lah. Nampak ni? Ni yang ni.